Kirana tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pagi ini kita menyambung perkongsian ilmu kita menggunakan kitab Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni, muka surat yang kedua dalam bab cinta yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, yakni orang-orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan, yakni orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Imam Taqiyuddin Abu Abbas Ibn Taymiyah memberikan komentar terhadap ayat ini dengan mengatakan semua golongan di atas akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala selama mana mereka ini ada sedikit keimanan dalam hati mereka di dalam melakukan perkara-perkara yang baik. Maknanya walaupun banyak kesalahan ataupun sama kebanyakan dan kebaikan, maka golongan-golongan ini, kata Abul Abbas, Imam Taqiyuddin Abul Abbas Ibn Taymiyah kata, orang ni semua akan masuk syurga. Maknanya ada harapan untuk kita masuk syurga. Pasal apa? Pasal ada sedikit keimanan. Sebab orang yang melakukan kebaikan itu pasal apa? Pasal ada iman lah. Kalau tak ada iman, mana mungkin dia nak buat kebaikan. Syarat nak masuk syurga ini ialah mestilah ada iman. Walaupun sebesar zarah, walaupun dia kena masuk dulu dalam neraka, namun akhirnya dia tetap keluar daripada neraka itu dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang kekal dalam neraka itu hanyalah orang-orang yang langsung tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang kafir yang langsung tak ada pun sebesar zarah keimanan dalam hati mereka. Ini merupakan khabar gembira bagi kita, kerana kita beranggapan bahawa kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat aniaya kepada dirinya sendiri. Ini termasuklah kita pasal apa? Adanya berita tentang kita salah seorang lah yang buat kebaikan dan buat kejahatan. Kadang banyak kejahatan dari kebaikan.
Kalau banyak kebaikan dari kejahatan, okeylah. Kan? Kita ni manusia yang tak terlepas daripada kesalahan. Kita ni manusia yang tak terlepas daripada kesilapan. Al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Manusia tak terlepas daripada kesalahan dan lain-lain. Oleh itu, kita dah buat kelalaian, kita sedar, kita insaf, lalu kita bertaubat. Bila kita bertaubat, kita termasuk orang yang membersihkan diri. Kan? Kita ingat Allah Ta'ala, akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga semula lah. Baik. Masruq radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai ibuku, siapakah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan itu? Siapa orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan? Aisyah radhiyallahu anha jawab, orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan itu orang-orang yang berjalan seiring bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhum. Ini orang yang pertama berbuat kebaikan. Sementara orang yang pertengahan itulah orang-orang yang menyusuli mereka, iaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang sentiasa mengikuti mereka dengan kebaikan, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan orang yang berbuat aniaya pada dirinya sendiri adalah saya dan kamu. Di penghujungnya kitalah. Penghujungnya kitalah yang sering buat kesalahan, kelalaian dan kesilapan. Jadi walaupun kita sering melakukan kesilapan dan kesalahan, selama mana kita minta ampun, selama mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap juga akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kesalahan itu bukanlah dibiarkan begitu saja. Kesilapan itu bukanlah biarkan begitu saja, tetap akan dihukum. Contohlah, kita ni dulu pernahlah buat dosa. Berterusan berkekalan buat dosa. Akhirnya berubah. Tapi tak bertaubat. Dulu tak semayang. Sekarang kita dah semayang. Tapi tidak bertaubat di atas dosa. Kita meninggalkan semayang. Tetap dikira dosa. Dulu kita dedah aurat. Sekarang, tapi kita tak taubat. Sekarang dah tutup aurat. Alhamdulillah, dah tutup. Tapi dulu tak tutup. Masa-masa muda kita tak tutup. Tapi kita tak pernah bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan kita itu. Kita tetap berdosa. Maka kita tetap dikenakan hukum. Yang tak kena hukum ni bagaimana? Ialah di samping dia meninggalkan kesalahan itu, kemaksiatan itu, tapi dia bertaubat, minta ampun dengan Allah di atas kesalahan itu. Inilah orang yang bertaubat seumpama orang yang tidak berdosa, kata Nabi. Pokok soalannya ialah taubat itulah. Sekadar tinggal je tak boleh. Tinggalkan main nombor ekor, ya Alhamdulillah. Tapi dah taubat belum dosa-dosa sebelum yang main nombor ekor tu? Tak pernah taubat. Tetap dikira dosa. Tidak dibiarkan begitu saja. Ini hanyalah berupa sifat tawaduk rendah hati yang terpeteri dalam ini Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun Aisyah kata yang aniaya itu ialah dirinya. Aisyah orang yang mengaku dirinya membuat aniaya, sedangkan dia Ummul Mukminin. Ummul Mukminin. Jadi mana mungkinlah kesalahan Aisyah dia tak bertaubat, dia tak teringat dan sebagainya. Ini semuanya sifat tawaduk Aisyah. Dia kata dirinya sendiri dan juga kamu yang membuat aniaya.
Apa kalau Aisyah buat, dia sendiri kata aku pun menganiaya diri, apakah kita tak buat? Apakah kita lebih daripada Aisyah radhiyallahu anha? Pastinya kita juga melakukan perkara yang lebih dahsyat lagi daripada Aisyah. Banyak kesalahan kita, banyak dosa kita, kesilapan yang kita lakukanlah. Baik. Faktor-faktor meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak meraih, mendapatkan cinta Allah? Nak mendapatkan cinta Allah taala. Ada pun faktor-faktor pendukung dalam meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan beberapa perkara. Kita nak meraih, mendapatkan cinta daripada Allah Ta'ala, ada beberapa perkara yang ulama sebut. Ya. Kita kena buatlah untuk dapat cinta dia tu. Suami isteri, macam mana nak dapat cinta isteri itu? Kenalah buat sesuatu yang menyebabkan isteri itu rasa cinta kat kita. Suami kena buatlah kan sesuatu untuk mendapat cinta isteri itu. Kalau tak buat, macam mana nak dapat cinta tu? Macam mana kita nak memperoleh cinta tu? Begitulah Allah dengan hamba dia. Hamba ni kena buat sesuatu untuk meraih cinta Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala dah cinta, apapun yang kita minta, apapun yang kita hajati, pastinya Allah akan tunaikan. Baik, pertama ialah dengan Al-Quranul Karim. Di antara faktor yang paling besar dan yang paling dekat manfaatnya dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faktor Al-Quran. Sebab itu Nabi kata khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan. Namun bukanlah hanya sekadar membaca, tetapi harus memahami isi kandungan. Bukanlah hanya sekadar harus memahami, mestilah mengikut apa yang ada dalam Quran. Beramal dengan Al-Quran. Kita hari ini banyak yang baca Quran, tapi tak ramai yang baca terjemah Quran. Orang boleh khatam Quran ni tiap-tiap tahun, tapi orang tak boleh khatam terjemahan Al-Quran tiap-tiap tahun. Berapa ramai yang boleh khatam terjemahan Al-Quran? Baca-baca Quran, baca terjemah. Tambahlah kita ni tak pandai bahasa Arab, tak? Oleh kerana tak pandai bahasa Arab, tapi Quran sekarang telah pun ada terjemahan. Mana-mana Quran hari ini kalau kita beli, Quran macam ini pun semuanya ada terjemahan. Semua ada, tajwid ada, terjemahan ada, semua ada. Tapi berapa ramai yang nak baca terjemahan tu? Berapa ramai yang dah khatam baca terjemahan Al-Quran? Kalau tak faham, macam mana kita nak ikut Al-Quran? Kalau kita tak faham Al-Quran, Al-Quran ni sebagai buku panduan, sebagai instruction dia. Dalam kehidupan kita, inilah panduan kita. Tak? Kita tak faham apa nak dipandu ni. Apa yang memandu kita? Yang ini pun tak faham. Macam tengok peta lah kan. Tengok map. Tapi tak faham tengok. Kan? Sini nak pergi ke Kelantan, tengok map. Tapi tak faham mana-mana sampainya Kelantan. Saya tu sekarang ni dia pakai Waze. Waze tu sendiri cakap, pergi sini, kanan, kiri, jalan depan. Kan? Masuk sini kan. Dia tunjuk. Kalau takat dia senyap, dia baginya map sini ke Kelantan. Pandai-pandai kamu lah. Memang tak jumpa lah jawapan. Jadi, Quran ni sebenarnya kena baca terjemahan. Sebab macam mana kita nak ikut? Dia bahasa Arab, kita pun tak faham bahasa Arab. Macam mana? Kita beli barang ada dalam tu disediakan instruction dia, guna manual kan.
Tapi dia pula guna pula bahasa orang putih. Kita pandai tak apalah, yang tak pandai guna bahasa Inggeris. Yang tak pandai guna bahasa Inggeris, tapi instruction dia bahasa Inggeris macam mana? Nak pandu macam mana? Beli kereta Jepun, importednya daripada Jepun. Guna instruction dalam tu bahasa Jepun. Tulisan pun tulisan Jepun. Apa nak diikut kan? Begitulah Al-Quran. Kalau takat baca je, belajar baca Quran, maknanya tak baca terjemahan, macam mana nak jadi panduan kepada kita yang 30 juzuk ni? Banyak ni dalam Quran, dalam kehidupan kita daripada bangkit tidur sampai tidur balik, dalam ni semua ada. Semua ada dalam Al-Quran. Kenapa kita, apa disebut dalam Quran, tapi kita tak buat, tapi kita baca Quran. Kita baca Quran, tapi kita pun tak faham apa yang ada dalam Quran. Patutnya kita bacalah Quran ni kan. Biarlah lambat habis pun kita baca satu muka ni, kita baca terjemahan apa yang dikehendaki. Memang Tuhan kata hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ni diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai petunjuk kepada manusia, membezakan hak dengan yang batil. Nak tunjuk macam mana, nak beza macam mana kalau tak faham? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Tuhan turun Quran, dia kata. Untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kau tak faham apa yang ditunjuk ni? Macam mana jadi petunjuk kalau tak faham? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, menyatakan, membezakan antara hak dengan batil. Sebab itu kadang-kadang dia ni baca Quran rajin tapi perangai teruk. Pasal apa pula? Baca Quran selalu, Quran kata jangan buat, dia buat juga. Macam mana kita nak ikut? Sebabnya baca Quran ni sebenarnya kita kena baca terjemahan dia supaya kita faham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah dia jadi petunjuk. Tuan-tuan cuba tengok dia sebut situ ada tajuk-tajuk khas lah. Pertama dia kata sifat orang beriman. Kita kena tengok dalam tu kan. Adalah sifat-sifat orang beriman dia sebutkan dalam tu. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini semua sifat orang beriman lah. Tapi kita tak faham. Maknanya kalau kita faham, oh ni sifat orang beriman, kita tengok pada diri kita, jangan tengok orang. Apa tengok orang kan? Dia sudah tengok diri sendiri. Ada tak sifat-sifat ini pada diri kita? Kalau tak ada, maknanya ada something kat kita lah. Kita ni tak beriman lagi lah. Belum lagi sempurna iman. Sebab dalam Quran sebut sifat orang beriman ni, zalikal kitabu la raiba fi. Quran ni tak diragukan. Orang beriman ni dengan perkara gaib, mendirikan salat, membelanjakan sebahagian hartanya, sifat orang beriman. Ini semua sifat-sifat orang beriman. Maknanya ada tak kat kita? Kemudian Allah susun lagi ni sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada sifat-sifat orang kafir, perangai orang kafir ni ada tak kat kita? Tak ada kat kita, maknanya kita bukanlah orang yang kafir yang ingkar. Ada, maknanya kita kena ubah diri kita, cepat-cepatlah bertaubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala, sebab sifat kekufuran tu ada kat kita. Lepas tu dia cerita tentang sifat-sifat orang munafik, ada tak kat kita?
Ada kena berubah, tinggalkan dia. Sebab tu ciri-ciri orang munafik. Sebab itu bukan boleh tuduh-tuduh orang. Kan? Kita tak boleh tuduh-tuduh orang, dia ni munafik, dia ni. Nanti dulu, ada tak ciri-ciri kemunafikan yang Allah Ta'ala sebut? Yang Nabi sebut, ada ke tak? Kan? Tak boleh main kata je. Tak boleh menghukum orang kafir kalau tak ada sifat-sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai kafir. Tak ada sifat-sifat yang disebut Nabi sebagai kafir, tak boleh kata ke orang. Sebab itu tak semudah. Itulah guna panduan Quran. Maknanya bila kita faham Quran, kan, kita nampak ada tanda-tanda ni, mudahlah kita. Kalau kita ni jadi orang munafik, wal'uzubillah, kita mampu merubah diri kita sebab kita dah tahu ni rupanya orang munafik. Orang beriman tak macam ini. Sebab itulah dia sebut hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan? Bila kita mampu ini, bila kita faham, kita akan meninggalkan perkara yang dilarang, melakukan perkara yang diperintahkan, maka kita telah pun meraih cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayanglah kat kita, suka kat kita sebab engkau dengar perintah dan larangan aku. Kita jangan ambil yang tu. Kita ambil anak kita sudahlah. Kita ni sayang anak pasal apa? Pasal anak tu dengar cakap kita. Cuba anak tu tak dengar cakap kita, tengok. Kan? Kita sayang anak kita tu, kasihkan anak kita tu pasal apa? Anak kita tu dengar cakap kita. Tak melawan kita, tak menyakitkan hati kita. Cintalah kita ke anak kita, sayanglah ke anak kita tu. Cuba anak tu tak dengar cakap kita, melawan kita, takkanlah kita cinta sayang ke anak kita tu. Sayang juga, tapi tak sepenuhnya. Tak sepenuhnya. Sayang, semua orang sayang. Tapi sifat sayangnya itu tak sama. Walaupun di mulutnya ayah dengan mak semua sayang, sama je. Tak payah bohong. Mana boleh gitu. Dah kalau hari-hari anak melawan, takkanlah kita sayang. Sayang sebagai anak, tapi untuk sayang anak yang dengar cakap lain. Itu sebab dia kata mak ayah kan tak adil. Siapa tak adil pula? Kalau ni balik, mak kan ni, kalau saya balik mak tak kisah. Kita ada jawapan dia. Cuma anak tu je yang tak faham. Kita ada jawapan dia. Kita bagi anak ni lebih, anak ni kurang, mesti ada jawapan. Kan? Kalau anak tanya, kenapa mak bagi kat Alung lebih, kat saya kurang, kita akan jawapan. Kan? Tapi dah sampai satu saat, kita akan cakap benda tu. Mak nak tanya engkau lah. Mak sakit pening, kau pernah datang tengok? Pernah tak kau ambil peduli? Kisah. Kan? Kau tak ambil kisah, kau tak ambil peduli, kau tanya pun tak. Mak masuk hospital, kau datang tengok pun tak. Kau kata kau sibuk dan sebagainya. Dia mesti ada jawapan. Kenapa cinta itu berbeza? Mesti ada jawapan. Allah Ta'ala juga jadikan hamba pun macam itulah. Kau jangan salahkan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kau dapat adalah dengan sebab bima kasabat aidin nas, dengan sebab kamu sendiri. Aku tak kabulkan permintaan kau pun ada sebab. Aku kabulkan permintaan dia pun ada sebab. Allah Ta'ala bagi benda tu kat kita sendiri. Anak ni minta senang dapat, anak ni minta susah dapat. Anak ni cakap, kita ikut. Anak ni cakap, kita payah ikut. Sampai kita adik-beradik berbincang.
Siapa nak cakap dengan mak dengan ayah? Kita kata, kau lah cakap. Ayah dengar cakap kau. Tu adik-beradik tu. Kan? Dia bukan kira anak siapa, sulung ke nombor 2, nombor tak. Dia cerita dia ialah kenapa mak ayah dengar cakap anak ini. Kan? Akhirnya adik-beradik ni berbincang. Habis siapa cakap dengan ayah? Kau lah cakap. Ayah dengar cakap kau sikit. Kita orang ni dia tak mau. Tak dengar cakap dia tu. Kan? Dia tak mau. Sebab itu, benda-benda yang macam ini ada hubung kaitnya dengan kita, apa yang disebut dalam Quran ni. Cuma kita rasa, tak ada, saya semua sama je. Saya semua sama je. Anak-anak saya semua sama je. Yalah, kalau semua anak tu dengar cakap semua, ya betul. Semua okey, tak ada masalah. Tapi Piramli pun buat filem pun macam tu. Kita tengok filem Piramli kan, filem 3 Abdul. Piramli buat filem tu betul lah tu. Daripada 3 orang anak, ada anak yang tak apa nak betul. Kita tengok filem Ahmad Al-Bab. Anak 3 orang, ada yang degil. Jadi Allah Ta'ala ini sayang dan kasih kat kita bila kita dengar cakap dia lah. Bila kita tak dengar cakap dia, tak adalah kasih sayang Allah Ta'ala, tak adalah cinta Allah Ta'ala itu. Jadi nak dengar cakap Allah Ta'ala ada kat mana? Ada dalamnya. Ini semua ni Allah Ta'ala yang cakap. Baca ni bagi faham, amalkan, nescaya dapat cinta Allah Ta'ala. Selesai masalah. Bukan payah nak meraih cinta Allah. Masalah yang payah tu ialah Nia tak pernah baca. Baca pun tak faham. Bila tak faham, tak ikut apa yang dibaca. Lain yang dibaca, lain yang dia buat. Contohkan, Tuhan kata wala yaqtaba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wala yaqtaba'dukum ba'dha. Kan? Jangan kamu benci, jangan kamu umpat keji. Tuhan tak suka tu. Kita buat juga. Lepas tu nak raih cinta Allah macam mana? Yang Tuhan tak bagi pun kita buat. Tapi kita baca Quran. Kita baca Quran. Tuhan kata jangan buat, kita buat. Yang kata tak usah buat tu dia. Kita mengharapkan cinta dia. Cakap dia pun tak nak dengar, tak nak ikut. Kita nak mengharapkan cinta dia macam mana? Sebab itulah faktor utama ialah Al-Quran. Bila kita baca Quran, kita hayati, kita faham, kita amalkan, nescaya kita akan dapat cinta Allah Ta'ala. Kerana Al-Quran adalah kitab yang sangat agung, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Banyaklah tentang Quran ni kita tak tahu sebenarnya. Dalam Quran ada ayat-ayat yang kita baca, ayat rahmat dan ayat azab. Sampai-sampai ulama kata, bila sampai ayat rahmat, kita berhenti, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau ada ayat azab, ada ayat kita berhenti, azab Allah Ta'ala, minta perlindungan Allah Ta'ala. Semua ada dalam Quran. Cuma kita je yang tak tahu. Kan? Ada jawapan-jawapan je. Kalau kita baca Quran, sebenarnya ada yang Allah Ta'ala sebut sebagai rahmat, sebagai azab, semua ada lah. Kan? Contohlah kita baca ayat, kemudian apa kita kena baca? Alaysallahu bi ahkamil hakimin.
Saya ada jawapan dia. Kan? Semua ada jawapan. Cuma kita ni, ialah kita daripada dulu baca Quran. Mengaji ya mengaji, tapi banyak benda yang kita tak tahu tentang Quran ni. Banyak perkara yang kita tak tahu. Tapi dah berumur-umur macam ini, baru nak belajar kan. Dapat pangkal ujung lah lesam kan. Dapat ujung pangkal lah lesam. Dah kali dua-dua lesam. Jadi alhamdulillah kita belajar je lah. Waktu ni lah kita nak belajar tajwid, waktu ni lah nak belajar taranum, waktu ni lah nak belajar mana nak ingat. Mana nak ingat. Sebab kalau usia kita ni taranum tak payah belajar dah sebenarnya. Ni ada kelas taranum. Kelas taranum lah, kelas lagu kan. Kalau ibu-ibu ni nak mengaji untuk apa taranum tu? Nak tanding? Nak tanding kat mana? Kan? Macam tuan-tuan kita ni nak belajar taranum, nak tanding kat mana ni? Nak baca kat rumah berlagu-lagu. Ya, macam tu. Tak ada mana. Tak sesuai lah. Apa yang sesuai ialah baca Quran, belajar baca Quran, lepas tu baca terjemahan untuk renungan kita. Itu sesuai. Kan? Kita tengok balik dalam Quran ni. Tu nama dia. Tapi kalau nak sekarang baru nak belajar ini mat wajib, mat jaiz, mat arif lis sukun, ini mat lazim kalimi musaqqal. Ini takat dalam ustazah tersebut. Apa benda lah mat ni kan. Dan ni tuan-tuan dan perempuan, ni mat wajib lazim kalimi musaqqal. Panjang betul Ustaz. Kan balik tanya, ni mat apa ni? Entah dia kata tadi mat apa panjang nak dah. Mat apalah majais, mat arif li sukun, yang kita ingat buah sukun je lah. Sebab itu tak sesuai lah. Apa yang sesuai hari ni, faktor umur macam ni lah. Bukan saya tak bagi. Faktor umur yang sesuai ni, kalau kita ni, baca terjemahan. Dah. Tahu panjang pendek lah. Cukup lah kita tahu panjang pendek. Kalau kita baca tu betul lah kan. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Tahulah baca panjang pendek cukup lah. Kau orang tanya, ni apa hukum ni? Hukum aku tak tahu. Tapi ni panjang lah. Ni bacanya panjang. Kan? Kita nak belajar qaqalah sughra dengan kubra pun seksa. Bunyi qaqalah sughra dengan kubra kan. Kubra ujung, sughra tengah-tengah. Sughra ni tak ada nah. Tu yang kita baca. Min qablikum. Kan? Tu kita baca lah. In kuntum. Macam kuntum bunga juga. Sebab dah macam ni baru belajar kan. Dia nak belajar qaqalah sughra. Ujung dia tu kan. Susah kan. Hatab. Tu. Yang susah nak sebut. Tu yang kita baca. Hatab. Tak ada qaqalah kubra. Kan? Tapi dah berumur macam ni baru nak belajar ya Quran. Tetapi selalunya qaqalah kubra dan surah ni dia banyak ayat di juzuk 30 lah. Nak sebut satu-satu tu susah. Wan nasyitati nashta, susah. Sebab ialah kita dah biasa dulu baca macam baca je lah kan, janji bunyi sudah lah ada. Jadi kita pun baca lah. Walaupun dia punya sebutan tu tak apa nak betul,
Contoh, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu. Ujung dia tu susah. Kita biasa baca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tu kita baca. Kan? Dia susah nak baca. Khalaqal insana min 'alaq. Kan, yang tu memang nak sebut ujung dia tu. Penutup dia tu susah. Jarang orang baca ujung dia tu dia nak sebut qaqalah ni. Ni. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Selalu kita baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' bismi rabbukal akram. Dia baca betul lah. Kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang susah nak sebut. Jadi kita ni standard kita lah. Bukan saya pelekeh, tak ada. Kalau kita nak belajar tu, tak ada nak fikir masa apa hari ni. Tak sempat. Kata, baca je lah yang boleh mana pun. Kan? Sebab saya pun ngajar kat Quran orang tua-tua dulu ni lah kan. Daripada 30 orang tinggal 3 orang. Sebab ialah dah tua-tua ni nak nyebut perkataan-perkataan ni bukanlah satu benda yang senang. Dulu waktu kita mengaji kat kampung, orang tua-tua ngajar dulu, okey, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Dulu lah. Bila kita ngajar ngaji dah tua-tua ni, kan? Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Dia susah lah nak sebut satu-satu makhraj. Kan? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu yang sebut mampus tu. Tak tu. Dengar-dengar mampus, apalah mampus pula kesebutnya. Kan? Susahlah belajar Quran ni. Tapi kalau boleh baca, ya alhamdulillah. Sebab itu ada tadarus Quran. Bila tadarus Quran ni, kita bolehlah perbetulkan. Salah tu sebutan dia macam ini. Ni kena baca panjang. Kan? Tapi kita ni tadarus bulan Ramadan je. Sebenarnya tadarus ni tiap hari. Mana ada tadarus bulan-bulan? Ramadan pun tadarus. Bulan tadarus. Yang bulan Ramadan tu bukan tadarus. Itu baca terus-menerus. Sepanjang saya lah tengok orang tadarus ni. Duduk kelompok tu siapa yang nak betulkan siapa? Tak ada, jarang lah nak betulkan dia. Tengok. Okay. Seolah-olah dia baca tu betul lah tu. Nak tengok betul tak betul nanti masa khatam. Bila masa khatam tu, baru tahu sebutan dia kan. Sebutan dia barulah kita tahu kan. Hari tu ni kita tak kisah sangat dia sebut lagu mana kan. Tapi bila dah penghujung nak khatam nanti, barulah kita tahu kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nanti khatam baru tahu macam mana dia baca. Saya bukanlah kata baca tak betul, boleh lah, jangan lagi.
sebutan-sebutan tu banyak. Lebih baik kita betulkan bacaan tu, kemudian kita baca terjemahan. Tak payahlah nak sibuk nak belajar Taranum. Ada ustaz tak boleh ngajar Taranum, tak payahlah. Napas kita pemanjang nia tinggal. Kan Taranum ni nak panjang kan. Terus kita macam orang berzanji lah. Berzanji ni napas nak panjang. Tapi kalau napas panjang ni apa nak berzanji? Kan panjang ni macam mana janji? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Dia panjang. Kalau nafas pendek, apa nak al-jannatu? Dah nak nafas pendek, mata dah tak nampak. Tulisan kitab Ja'far Bazanji kelabu kan. 3 kali naik ni, turun, kita nafas tak panjang. Tu yang baca al-jannatu. Apa nak di jannatu? Saya banyaklah masa saya balik-balik dari Azhar dulu saya ngajarlah Bazanji. Tak semangatlah ustaz ajar Bazanji, ustaz saya pun ajarlah. Tapi yalah yang datang semua yang tua-tua kan. 60, 70. Bila kita baca ibtadi'ul imla'a bismiz zatil 'aliyah. Dia pun boleh tengok ustaz yang pendek sikit tak boleh. Pendek mana nak datang ni pendek. Kan dulu saya rajin lah. Lepas tu bila saya fikir alah tua-tua cik tak payahlah belajar Bazanji cik. Kau nak belajar cara yang muda-muda lah. Yang tua-tua ni tak payahlah. Mata pun dah tak nampak kan. Leko dia nak nengok 10 kali, hari pun dah tengah malam. Dulu kat kampung-kampung macam tu kan, ada apa? Cukur jambul kan. Kadang-kadang saya suka kan tengok dia orang kan. Bila dia baca tu 10 dah. Satu rangkap pun tak habis. Potong cik, potong. Tak potong. Nabi belum lahir dah habis. Aduh. Kan? Saya suka dah tengok-tengok dia orang tu dulu ada. Saya kata sian ada orang ni kan. Tapi nak macam mana? Itu belum marhaban lagi. Kalau marhaban langsung meraban. Tak jumpa-jumpa. Kan? Jadi kita nak belajar Quran ni tak payahlah. Kita belajar yang penting-penting. Sebutan makhraj. Sebab takut berubah makna. Itu kena belajar lah. Kan? Kita tahu tajwid ni panjang, pendek, dengung. Kita boleh baca sudah dah. Tak perlulah nak tahu. Ni mad arif, ni nun, ini izar halqi, ini itu bukan jenis kita mengaji itu. Tu anak cucu kita mengaji lagu tu. Kan? Ni izar halqi. Pasal apa dia izar halqi? Kenapa ni iqlab? Kenapa ni idgham mutamassilain? Kenapa ni idgham bila ini semua? Ini idgham bila gunnah, ini idgham ma'al gunnah. Ni pasal apa? Pasal apa dia jadi bila gunnah? Pasal apa dia jadi ma'al gunnah? Yang ni anak cucu kita yang mengaji umur 7 tahun, 8 tahun. Tapi kalau kita dah 60 tahun mengaji idgham bila gunnah dengan ma'al gunnah. Apa huruf idgham ma'al gunnah? Idgham ma'al gunnah. Habislah tu. Idgham bila gunnah apa dia hurufnya? Baik. Maka umat ini tidak akan pernah berjaya dan beruntung kecuali dengan membaca, merenung dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Baru boleh beruntung, boleh berjaya. Kalau baca, renung, amalkan isi kandungan Al-Quran. Sama macam orang semayang. So itu saya kata, kalau kita semayang baca ayat panjang-panjang. Imam baca ayat panjang-panjang lah. Apa untungnya kat kita? Pertama, kita taklah faham apa yang dibaca tu tak.
Tak faham lah apa yang dia baca tu kan. Satu lah. Apa yang kita nak renungkan? Dia baca juzuk Quran tu, kita tak faham no. Kemudian yang beruntung ni ialah bila mana dia baca, kemudian dia merenung, mengamalkan isi kandungan Quran tu beruntunglah 3 orang kan. Sekarang ni imam baca Quran panjang lah juzuk, kita tak faham apa yang kita nak renungkan, apa yang kita nak amalkan, apa untungnya? Malahan kita rugi. Apa rugi dia? Rugi dia apa? Rugi dia ialah semayang kita jadi lalai. Lagi lama dia baca, lagi jauh berjalan. Kan? Wailul likulli humazatin lumazatin allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Yang ini kita bolehlah ikut walaupun tak faham. Kan? Boleh ikut. Kalau dia baca juzuk, nak ikut pun tak boleh. Nak memahami tak boleh. Mengamalkan lagi lah tak tahu apa. Nah. Tapi fenomena kat Malaysia ni saya tengok sembahyang berjemaah ni semua kebaca panjang-panjang lah. Kan? Saya pun tak tahu apa sebabnya. Kadang-kadang maghrib pun dia baca panjang. Malamnya dia kuliah, tapi dia baca panjang, wirid lagi. Itu gini pukul 8 baru habis sembahyang. Lepas tu mula kuliah, mukadimah dah 10 minit, baru buka satu ayat dah habis waktu isyak masuk. Habis isyak azan berhenti terus. Ya, tak faham. Kenapa dia orang baca? Apa tujuan dia orang baca panjang? Nah, pernah tak tanya, kenapa dia orang baca panjang? Apa sebab? Habis Saudi baca panjang, Ustaz? Memang. Saudi baca panjang. Itu tempat beramal yang memang tak ada buat apa macam kita ni. Pertamanya, kita tak ada masak. Kita tak ada pergi jemput anak, pergi ambil cucu, besok pagi nak pergi sana, pergi pasar, tak ada. Kita memang beribadat. Dia baca panjang, orang dia faham. Walaupun kita tak faham, tapi kita tak ada masalah sebab kita tak ada buat apa, kita nak pergi mana, nak fikir apa. Kalau kat sini ni, gas dah habis, apa lauk nak masak, lauk dah tak ada, kat mana nak pergi ni. Malam ni nak makan apa, tengah hari, banyak nak fikir. Besok pagi nak hantar anak sekolah, baju belum gosok, tu tengah sembahyang kan fikir. Tak sesuai lah kita. Kan? Saya memang tak setuju orang baca panjang-panjang dalam sembahyang. Bukan tak setuju apa. Yang datang jemaahnya tu, datang surah masjid kan, jemaah tu tergigil-gigil tu, baca panjang-panjang. Pada jatuh. Kan? Untung dia jatuh tersembam meninggal. Untung dia mati yang dicemburui. Cemburu tak mana kau seksa dia. Kan? Tak boleh ke baca ayat lazim dia? Nah, tak boleh ke baca ayat lazim wa duha ke bawah? Kan? Apa tak sah sembahyang? Tapi Imam Hafiz Ustaz, tak kisahlah Imam Hafiz bukan suruh baca panjang-panjang. Tujuan Imam Hafiz yang kita jadi imam tu, bacaan, sebutan, makhrajnya betul. Itu yang kita nak, bukan suruh baca panjang. Kalau betul nak beramal, nak baca panjang, sekarang sembahyang seorang-seorang. Tahajud 1 rakaat 4 juz. Lantak engkau lah kau seorang. Ini jemaah dengan lutut nak secabut, pukul hali nak tanggal. Sekali turun meletup, sekali naik meletup. Itu
Pejak-pejak. Kan? Macam sembahyang subuh nak baca panjang-panjang. Orang nak pergi bekerja, pergi sembahyang-panjang. Apa? Kan? Quran ni sesuai lah. Apa untungnya kalau kita beramal, kita merenung, kan? Kita faham, untung lah. Tapi kalau tak faham, apa untungnya? Itu yang Tuhan kata, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Malahan ancamannya neraka orang yang lalai. Dan tak kala kamu melihat umat ini mulai berpaling daripada Al-Quran dan mengambil pengganti selainnya, maka Allah akan menjerumuskan mereka menuju jurang perselisihan dan perpecahan yang berpanjangan. Bila kita tak ikut Quran, ni yang rosak habis ni. Dalam Quran ni ada cerita bab jiran lah, semua ada kan. Bab kaum kerabat lah. Rosak jiran kaum kerabat pasal meninggalkan ni. Pasal tak faham ini. Kan? Duk berjiran bergaduh, adik-beradik bergaduh. Pasal apa? Pasal ni tak faham. Manual ni tak faham. Kan? Jadi, itu sebab perpecahan, perselisihan. Imam Tirmizi dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu' daripada Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah satu kaum itu sesat setelah mereka mendapat hidayah, yakni Al-Quran diberikan kepada mereka, melainkan mereka akan dijerumuskan menuju jurang perselisihan dan perpecahan, kata Nabi. Pasal apa sesat? Pasal apa terjerumus? Kerana meninggalkan Al-Quran ini. Meninggalkan Al-Quran. Itu yang sesat. Sebab itu Nabi kata, taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulillah. Kan? Aku tinggalkan dua perkara ini. Kan? Dan kamu berpegang dengannya. Kalau kamu tak berpegang dengan dia, dan tadillu, kamu kalau berpegang kamu takkan sesat. Dan tadillu abada. Tapi kalau kamu tinggalkan dia, kamu sesat. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada. Kamu takkan sesat selama-lamanya kalau kamu faham, amalkan apa yang dalam Quran, dalam hadis Nabi, lan tadillu abada. Baca ni bagi faham betul-betul, baca hadis bagi faham betul-betul, tak sesatlah orang. Tinggalkan ini, habis semua huru-hara. Buku panduan, manual kehidupan kita. Hidup ini ada buku panduan. Kan? Macam masak lah, ada buku resepi dia. Ikut resepi tu, jadilah dia. Tak ikut tu, lainlah rasa. Kita pun kata, lainlah, tak samalah macam dia masak. Dah resepi dia kau tak ikut. Kan? Jadi, kenalah ikut dia punya manual kehidupan. Jadi, kalau siapa-siapa nak meraih cinta Allah, bacalah, amalkan, kan? Ikutlah apa yang ada dalam Quran. Baru dapat cinta Allah Ta'ala. Kalau tak, kita jangan harap nak mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada nak tanya, boleh tanya. Ada soalan nak tanya? Ya. Ya. Sebenarnya ulama-ulama ada menyebutkan tentang salat taubat, ada menunjukkan kita syarat-syarat taubat. Semua ni kena ada.
ada berazam tidak mau melakukan lagi, adanya salat taubat. Kemudian kalau kita ambil hak orang, pulangkan balik. Semua ni kena ikut. Kalau kita dengan Tuhan, kita bertaubat, menyesal, tak nak buat dah. Tak ada lah, nak ada cita-cita kan. Tapi tak tahulah besok kalau ada. Tu ada lagi niat. Dah aku dah berhenti, taubat, tak nak buat dah. Kalau ni aku tak nak kembali lagi pada kejahilan itu. Ni maksud dia lah. Maknanya kita kena ada sesuatu yang kita buat. Kalau ambil hak orang, kita pulang dulu hak orang. Kalau kita bersalah dengan orang, pergi minta maaf dengan orang tu dulu. Nak settle dengan orang ni susah sikit. Dengan Tuhan senang kan. Berdosa dengan Tuhan ni senang, berdosa dengan orang ni susah. Ya, kena istighfar, banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dosa dengan orang, berurusan dengan orang ni susah. Kalau kita dosa ngumpat dia dulu, nak pergi jumpa dia pula, nak pergi minta maaf lah, apa yang kita umpat penat. Yang itulah nak macam mana kita minta ampun je lah dengan Allah Ta'ala. Itu je jalan penyelesaian dia. Dia pun dah tak ke mana-mana pergi. Tapi kalau kita tahu kan daripada alam impian ni dia dah pindah. Mana pindah? Kat Shah Alam, Seksyen 17. Pergi cari. Kan? Letih lah Ustaz nak kena cari pula. Kata nak taubat. Kan? Apatah lagi dosa ngumpat dia. Lagilah berat. Dosa ngumpat ni, kalau kita tengok, susah ni, susah. Sebab itu Abu Nawas ketika dia didatangi oleh orang, dia kata, Abu Nawas, aku nak minta maaf dekat engkau lah. Pasal? Dia kata, aku banyak ngumpat engkau. Dia kata, aku nak minta maaf. Dia kata, apa yang aku umpat? Abu Nawas kata, pergi baliklah. Dia kata, Abu Nawas, aku nak minta maaf, kau balik je lah. Lepas tu dia kata, aku takkan balik kalau kau tak maafkan aku. Kau suruhlah aku buat apa pun aku akan buat. Okeylah, kata Abu Nawas. Aku nak minta ke engkau satu benda. Kau pergi tolong carikan aku bantal kekabu. Bagi dia hukuman tu senang. Sebab suruh cari bantal kekabu. Sebagai hukuman kau cari bantal kekabu ni, satu bantal tu bawa dekat aku. Dia pun carilah. Jumpalah bantal kekabu. Bila jumpa dekat Abu Nawas ni, Abu Nawas dia kata, nah bantal kekabu. Dia jangan bagi aku. Aku bagi engkau bantal kekabu ni, kau pergi duduk tengah padang. Pergi. Dia pun pergilah bawa bantal kekabu tu. Tengah padang. Tengah angin-angin kuat tu, Abu Nawas kata, kau koyakkan bantal tu. Cepat, dia koyaklah. Keluarlah kekabu tu berterbangan. Terbang kekabu tu. Habislah terbang. Siap kirai ke bantal tu kan. Habis. Kemudian hukuman terakhir sebelum aku maafkan kau. Aku boleh maafkan kau kalau kau berjaya buat benda ni. Kau kumpulkan kekabu yang berterbangan tu, masuk dalam sarung tu balik. Dia kata ni kerja gila. Pasal tu aku suruh kau balik, dia kata. Kau takkan mampu berhentikan orang ngumpat aku. Hari tu kita ngumpat dekat sini. Yang dengar ngumpat kita tu orang Shah Alam, orang Kelang, yang ada itu. Dia nyambung ngumpat kita tu dekat Kelang. Yang datang waktu lah orang Kapal, orang Meru. Tu orang tu sambung ngumpat tu, datang pula orang Sungai Besar, Kuala Selangor. Macam mana kita nak selesaikan benda tu? Kita dengan Allah Ta'ala, okeylah. Dengan dia tu, okeylah. Orang yang menyambung kerja kita tu, siapa nak berhentikan? Yang menyambung kerja kita ni,
Yang rajin nyambung tu lah. Yang macam telefon lah. Kita dalam grup tu, kan, kita pun WhatsApp lah. Entah apa. Kawan ni pula ada grup lain tu. Ada grup lain. Dia pula WhatsApp lah kat grup lain pula. Yang ni lagi laju daripada ngumpat yang ni. Yang ini sekali sekan satu button, dapat 50 orang. 50 yang nengok tu, 20 je yang forward kat orang lain. Berkembang biak dia. Ni yang susah. Dosa ngumpat ni. Dosa lain tu okey lagi. Dosa ngumpat. Sebab itu Tuhan kata, ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka makan daging bangkai saudara kamu sendiri? Sebab nak bagi tahu, mengumpat ni satu benda yang sangat-sangat berat. Dia tak ada kesudahan dia. Dia tak ada kesudahan. Adik-beradik sama-sama duduk-duduk ngumpat. Besok dia ni pula keluar cakap lah dengan kawan dia. Umpat lagi, nyambung lagi. Susah. Ya? Sebab itu janganlah kita buat benda-benda yang menyusahkan. Kesan rasiko dia sangat besar. Ya? Orang ngumpat-ngumpat tinggalkanlah. Kalau tak boleh tegur, tinggalkan. Ya? Saya tak ngumpat, saya dengar je lah dia orang ngumpat. Dengar tu dapat saham tu. Tapi kalau tak dengar pula, rugi pula rasanya kan. Maklumat terkini. Kan? Maklumat terkini, tak dengar, rugi pula rasa. Jadi, tobatlah, minta ampun, banyakkan istighfar. Kalau Nabi yang tak berdosa pun boleh 70 kali, 100 kali, kita yang banyak dosa ni kenapa tak boleh istighfar? Lebih dari itu. Solatlah taubat, perbanyaklah solat sunat taubat, minta ampun dengan Allah. Kita ni orang yang banyak berdosa lah. Kan? Banyak sangat dosa-dosa kita. Dengan Tuhan tu mungkinlah tak ada dah. Kan? Sebab dengan Tuhan ni, semayang dah semayang, cuma lambat je lah. Zuhur ku apa, ku 4. Ku 3. Dosa tu tak dosa lah kan. Main apakah? Main zuhur. 3.50 dah kak. Asal 4.20. Memang asal 4.20. Zuhur kenapa 3.50? Kan? Asal 6 suku. Kan? Daripada 4.25 tu pergi 6 suku. Tapi okey lagi lah ustaz, daripada dia tu tak semayang langsung. Dia okey lagi tu. Walaupun berdosa, tetap dia kata dia okey lagi pada pasal tu orang tak semayang. Dia bukan dia nak mengaku salah, minta ampun atas kesilapan dia, kesalahan dia. Tak, dia tunjuk orang lah. Dia tuan lagi lah tak semayang lah. Saya ni walaupun lambat-lambat semayang enggak lah. Dosa kat tu sama dia. Kan? Dia tu tak semayang, kau tahu tak? Dia tak semayang, tahu. Tambah lagi satu dosa. Kau pernah tak cakap dengan dia? Tegur dia, ajak dia. Tak adalah saya ajak, tak adalah. Lagi berdosa tu. Tambah lagi 2 dosa. Dah tahu, kita ajak pula dah. Penyakit ni berjangkit nama dia. Dia lebih teruk pada COVID lagi. Kadang kita suka tunjuk orang. Dia tu lagi teruk Ustaz. Nanti lu. Kalau dengan saya nanti lu. Siapa teruk? Dia tu. Okey. Kau tahu dia teruk ke? Tahulah Ustaz. Pula tak tahulah. Okey. Kau dah pernah nasihat dia belum? Tak ada lah Ustaz. Habis tu, kau lagi teruk pada dia. Dia tak tahu, tak apalah. Yang kau tahu pun kau tak cakap. Kau lagi teruk pada dia. Kan? Sebab itu orang tak nak cakap dengan saya. Cakap dengan saya kata apa? Kau tahu tak dia? Tahu. Apa tindakan kau pada dia? Tak ada apalah. Kau lagi teruk dosa daripada dia. Besok ni, akhirat esok dia blame kau. Dia tahu tapi dia tak ajar aku. Dia tak cakap apa. Cangkuk manusia ni dia kuat.
yang nak jerumuskan kita dalam neraka pun, inilah yang nama manusia ni. Kalau semayang, ibu-ibu semayang, okey lah. Baca Quran, semua buat dah. Bagus dah. Dengan orang ni. Kita dengan ipar dua adik-beradik, anak buah, contohlah, kita ada anak buah, tak tutup aurat. Ini, Mangan nak cakap sikit lah. Kau umur dah dewasa, kau wajib tutup aurat, berdosa macam ni. Pun payah. Kan melenting pula mak dia kan. Bersilat lah mak ayah dia kan. Masalah pula lah kan. Akhirnya kita pun diam. Siapa nak tanggung tu? Kita tanggung sama lah. Sebab Nabi kata, Maro'a minkum mungkaran falyughayyir. Apa tak buat? Itu cerita lain, kita dah bagi tahu, tanggungjawab kita dah lepas. Aku dah bagi tahu mak kau, ayah kau pun aku dah bagi tahu. Aku tak tahu aku dah nasihat. Kau tak nak buat tu lah, aku boleh buat, bukan kerja aku. Tapi masalahnya tak tercakap. Nak bagi tahu tu tak mampu. Ipar duai nak cakap, susah. Cakap kat adik kita yang laki-laki, kau pergi cakap dengan rumah kau tu tutup aurat, berdosa, kau tahu tak? Dia dah aurat, kau nak tanggung dia. Besok kau yang tanggung, kan bini kau ketua keluarga, patut kau nasihat bini kau. Ini tak tercakap langsung. Semayang pun senyap-senyap, pipi semayang. Ni, siapa mula semayang ni? Jom semayang. Waktu semayang dah masuk dah ni. Kita pun start kereta, start motor, pergi semayang. Balik kan dia tanya, tang mana? Tang surau. Oh, surau. Apa tak ajak dia? Itu pun dia cakap dah, dia nak beli kita kan. Apa tak ajak dia? Dah aku tengok kau macam tak nak pergi je. Dah akak pun tak ajak kata tu. Sebab itu kena tengok diri kita. Dalam Quran suruh tengok diri kita. Kita dah buat ke belum? Kalau kita tak buat, ni kita bertanggungjawab besok ni. Macam orang tua-tua dululah, mana pernah kejut anak menantu sembahyang? Balik kampung kan, orang tua kita nak lalu depan bilik dia tu, berjingkit kaki, takut ganggu dia tidur. Belum pernah lagi bapa mentua, bangun subuh. Jom salat berjemaah subuh. Mana ada gitu. Susah benda ni kan. Susah. Melibatkan orang ni susah. Tapi hari dah 10.40. Cukuplah takat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.